Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Syawal kini hadir sebagai tanda kemenangan setelah sebulan kita berjuang, membentuk diri dengan sabar, cekal lagi ikhlas. Seiring dengan semangat Aidilfitri, marilah kita sama-sama menghayati aspirasi madani, sejahtera, adil dan mampan dalam kita meraihkan perayaan yang penuh gilang gemilang ini. Selaku tulang belakang negara yang perlu menghayati denyut nadi rakyat, kita mestilah sentiasa memberikan perkhidmatan yang cekap, berintegriti dan menggubal dasar yang memberi manfaat bukan sahaja kepada rakyat, bahkan kepada negara. Komitmen kita semua sebagai penjawat awam tanpa mengira bahagian, jabatan maupun agensi dalam meningkatkan produktiviti dan inovasi sektor pertanian dan keterjaminan makanan amatlah dihargai. Ayolah warga KPKM teruskan bakti suci dalam membangunkan anak bangsa dengan memantapkan reformasi dan transformasi ekosistem makanan lestari. Kita mulakan dengan diri sendiri dan para ahli keluarga. Seterusnya, kita haruslah mengurangkan pembaziran dan meningkatkan penjimatan di musim perayaan ini. Bersama-sama, kita akan membina satu kementerian yang lebih mampan dan berdaya saing. Tulus ikhlas dari saya, Datuk Seri Isham Ishak, buat seluruh umat Islam di Malaysia amnya dan warga KPKM serta seluruh warga kerja sektor pertanian dan keterjaminan makanan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.